Ramadan, pejam celik dah sampai ke penghujungnya. Di Sepaka ni, suasana lain macam. Ada yang tersenyum lebar, ada yang termenung panjang. Cikgu mengajar di depan tapi fikiran dah melayang. Balik kampung, baju raya, kuih atas meja, semua bermain di kepala. Waktu rehat, cerita raya jadi topik utama. Baju warna apa tahun ni? Berapa jenis kuih dah buat? Yang diam di sudut mungkin tengah kira duit raya. Atau mungkin teringat kerja sekolah yang cikgu pesan. Alah, lepas raya lah buat. Di Dewan, ada yang tolong susun juadah, ketupat, rendang, kuih beraneka. Perut mula berkeroncong, tapi sabar, kejap lagi berbuka. Dan sekarang apa lagi? Makanlah. Kuih muih dah tersusun, air sirap merah menggoda. Iftar jama'i pun sudah, khatam pun sudah. Alhamdulillah, hari ni rasa lain macam. Dari pagi lagi, semua orang nampak bersiap. Berbaju kurung, berbaju Melayu, segak bergaya. Bukan nak raya, tapi meraihkan sesuatu yang lebih bermakna. Dalam Dewan, kami duduk bersimpuh. Alunan ayat suci bergema satu demi satu. Hati rasa sayu, tapi bangga pun ada. Tak sangka perjalanan panjang ini akhirnya sampai ke penghujung. Bila ayat terakhir dibaca, semua diam. Ada yang tunduk, ada yang tersenyum. Lepas tu, sesi bergambar pula. Masing-masing berebut nak ke depan. Kalau tak nampak nanti, macam tak raya pula. Baju dah lawa, muka dah berdandan. Guru lelaki pula sudah tentulah segak bergaya. Semua dah sudah. Hati macam mana? Hati ni rasa penuh. Bukan dengan makanan, tapi dengan kenangan. Meniti perjalanan ke bulan Syawal, masa kian berjalan. Hati rasa sayu, tapi seronok pun ada. Esok lusa, Syawal menjelma. Sekolah sepi seketika. Tetapi kenangan ini akan kita bawa sampai bila-bila. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kami Jejaka Tampan Sepaka mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kosong-kosong. Selamat Hari Raya.